12. Satu pemeriksaan jisim badan dijalankan. Okay, tengah cakap pasal jisim badan. Jisim badan pekerja bertaburan normal. Okay, bila cakap taburan normal, keluarkan siap-siap. X ni tengah cakap pasal apa? Mean dia apa? Sisihan piawai dia apa? Okay, X ni tengah cakap pasal apa? Jisim. Tulis siap-siap jisim. Okay, mean dia adalah, okay, dia bagi mean dia adalah 56. Variance 56.25. So, mean dia 65. Okay, variance. Kita nak sisihan piawai. Apa kaitan variance dengan sisihan piawai? Kita tahu sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 variance. 56.25. Kalau tekan kalkulator, 56.25. Alamak. Punca kuasa 2, 56.25 dapat 7.5. So, sisihan piawai dia 7.5. Ni 3 benda yang kena tahu. Tulis siap-siap kalau masa nak kira taburan normal. Okey. Bilangan pekerja yang mempunyai jisim badan. Okey. So, ni dia kata jisim badan antara ni dengan ni adalah 250 orang. Okey. Dia kata A, cari jumlah pekerja di kilang. Okey, macam mana nak cari jumlah pekerja? Okey, dia ada satu formula kan. Mean sama dengan NP. Okey, macam ni. Ni mean ni jangkaan. P ni kebarangkalian. N ni semua. Okey, I tulis hijau lah. Okey, ni semua. Semua. Mean dengan P ni berkait tau. Okey, dia kata kalau ni jisim badan antara 56 sampai 72. Okey, ni adalah jumlah. Okey, jumlah jisim 56 sampai 72. Okey, nampak tak? Mean cakap pasal ni. So, kebarangkalian ni adalah mesti kebarangkalian jisim. Jisim 56 sampai 72. Yang ni dengan ni mesti match. Cakap pasal benda sama. Baru boleh cari N. Okey, dia nak cari jumlah pekerja kilang. Mean ni kita dah. Okey, ni okey, mean ni bukan yang ni tau. Ni yang 56 sampai 72. Okey, ni adalah tengah cakap jumlah jisim ni. Ni formula yang jumlah jisim. Okey, ni dia dah bagi 250. Itu hijau lah. So, ni adalah 250. N yang kita nak cari. P dah ada ke? P tak ada. So, P ni yang kita guna table. So, Z sama dengan X tolak mean per sisihan piawai. So, kebarangkalian dia 56 dengan sampai 72 kan. So, X antara 56 sampai 72. Sama dengan kalau tukar Z, so dia akan guna formula lah. X tolak mean per sisihan piawai. So, mean dia adalah 65, sisihan piawai dia 7.5. So, tukar Z, 72 tolak 65 per 7.5. Tutup balik. So, tekan kalkulator untuk cari Z. 56 tolak 65 per dengan 7.5. Dapat negatif 1.2. So, ni negatif 1.2 Z. So, ni akan jadi 72 tolak 65 per 7.5. So, dapat 0.9333. 0.9333. Sebenarnya 3 pun dah cukup. Sebab table awak boleh sampai 3 je. Okey. Kalau kita lukis kawasan ni, dia sama macam ni. Lukis. Okey. Nampak tak? Dia negatif. Negatif 1.2 maybe kat sini. 0.9 maybe kat sini lah. Agak je lah. So, kawasan dia, nampak? Dia tengah-tengah. So, ni adalah kawasan dia. Tapi kita tahu yang kita kira kat jadual adalah kawasan kaki. So, yang kira kat jadual ni adalah kawasan kaki. So, kalau kita kira dalam jadual, so actually, kita tak boleh kira semua. Apa yang kita kira adalah satu tolak kawasan lagi kecil. Betul.
So, Z lagi kecil daripada negatif 1.2 tolak dengan Z lagi besar daripada 0.9. So, sama dengan ni cari dalam table. So, biasanya jawapan dia akan terus masukkan, dia skip yang part yang ni lah. Sekejap ni saya tertinggal ni. Z lagi besar daripada 0.933. 1.2 kat sini 0.1151. 1 tolak 0.1151. 0.933. 0.933. 0.9. Ni 0.9. 3 kat sini. Mana 0.9 sini? 3. Nampak? Tolak 3. So, ni adalah 8. Nombor belakang kena tolak 8. 62 tolak 8, 14 tolak 8, dapat berapa? 12 tolak 8, dapat 4, ni 5. So, belakang dia 54. 0.1754. 0.1754. Tekan kalkulator. 1 tolak 0.1151 tolak 0.1754. 0.7095. 0.7095. Sekarang P dah dapat. Dia nak cari jumlah pekerjaan. P dah dapat, N dah min dah ada, boleh cari N. So 250 kat mana? Sini lah. 250 sama dengan N. P dia adalah 0.7095. So N sama dengan 250 bahagi 0.7095. Kita dapat 250 per dengan 0.7095. Dapat 352. 352.36. So sekarang ni orang kan. So 352. So 352 orang. B, 5% obes. Cari GSM badan minimum. Kita tengah cakap pasal apa? GSM. Senang tak? Bila tulis kita nampak. Bila kata pasal GSM berat. Makin ke kanan makin berat. Lepas tu dia kata P, X yang obes. Obes ni kalau kita guna M pun boleh. Ketahuan lah huruf apa nak guna. 0.05. Kenapa? 5% sama dengan 5%. Kita tahu kawasan ni adalah kawasan 0.5. Ni kawasan 0.5. 0.05 ni dia berat dan tak sampai pun 0.5. So maybe sampai hujung ni. Di mana kawasan ni adalah 0.05. Dia lagi besar. Kenapa? Sebab awak cakap pasal berat. Ni ringan ke berat. Lepas tu bila dia obes dia mesti ke kanan. Takkan obes makin ringan pula kan? Dia logik sikit lah. Ni 0.05. Cari GSM badan minimum bagi kategori ni. So ni yang kita nak cari. X ni berapa? X ni berapa? Kalau ganti dalam kita punya, dia yang penting bila awak lukis ni awak tahu dia kanan ke kiri. Kan 0.05. Ni kebarangkalian. Bila awak nak cari dalam awak punya jadual nanti, kalau dia belah kanan, boleh terus ambil nilai positif. Kalau dia belah kiri, kita kena letak negatif. So dalam kes ni tak apalah, boleh direct letak positif. So ni I tulis balik. Z lagi besar daripada M, tolak min dia adalah 65, sisi hampir awal 7.5. Sama dengan 0.05. Ni boleh direct tengok table, boleh positifkan je 0.05. Cari mana 0.05. Bukan 0.5 0.05 bawah lagi. 0.45. Yang ni lah. Betul, lebih sikit. Sebab sebelah ni dah 0.4. So ni 1.6
1.64. Tapi kita nak 0.05 je. 5 belakang ni kena buang. So, kena tolak 5. Cari yang 5. 5 yang ni. So, kalau kita naik atas, ni adalah 5. So, basically 1.645. Alamak. 1.645. So, ni M tolak 65 per 7.5. M sama dengan, macam 7 tolak 5 7.5. So, M tolak 65 sama dengan 1.645 darab 7.5. M sama dengan, ni bila pindah jadi positif kan. 1.645 darab 7.5 tambah 65. So, kita dapat 1.645 darab 7.5 tambah 65. So, dapat 77.375. Okay, tengah cakap pasal berat kan. 77.34 lah. 77.34 kilo.